Dah. Itulah, Mat. Din, kan Dol dah hilang. Lah. Dol dah merajuk. Sekarang kita kena cari Dul. Mana agaknya Dol ni? Bagi membuktikan siapakah yang menipu. Bermula di sini. Kamu berdua berlari melepasi halangan, melencong ke kiri dan terus ke garisan penamat. Cabut gigi tu cepat. Okey, Dol. Mana cermin tadi? Dah pecah dah, Dol. Kau tak apa-apa ke, Dol? Nasib baik kau dan Din tolong. Dah jumpa dah Dul ni. Aku ada kat sini je. Mana kau menghilang Dul? Kami dah jumpa dah, Dol. Situ je. Maaflah sebab susahkan semua. Aku cuma nak tenangkan hati je. Kami yang patut minta maaf sebab bullying kena denda. Tak apa. Aku maafkan. Alah, aku merajuk kejap je. Macam ni lah kawan-kawan. Tak elok bergaduh. 3 hari kemudian. Ada lori. Tu ada cermin. Alamak! Dah pecah! Itulah. Lalai. Kau jawablah dengan bos nanti. Itu cermin apa? Cermin ajaib.